Okey. Dia Pasal apa? Okey, aku baca baru ni dalam paper. Aku terkejut tau. Rampasan baru-baru ni yang pasal e-waste punya benda ni, kau tahu sampai berapa? 3.8 bilion ringgit. E-waste 3.8 bilion ringgit dekat berapa-berapa tempat polis rampas. Kan? Maksudnya duit rampas dengan benda-benda yang dia dah extract tu. Kan? Macam contohnya ada gold, ada benda-benda dah copper, silver, tin. Okay. Kan? Semua diorang dah separate kan tau. Okay. Kan? Dahsyat lah diorang ni. Kan? So, kenapa benda ni tak jadi halal? Kenapa benda ni diorang kena buat dalam sawit macam operasi haram kira-kira dia kan? punya penyulingan lah. Maksudnya nak keluarkan yang tulen tu, extraction sebenarnya extraction proses tu dia akan menghasilkan banyak pencemaran. Jadi kalau nak buat yang betul-betul memang mahal. perlukan teknologi tinggi lah. teknologi tinggi, Modal besar. I see. Pelupusan pun susah. I see. Jadi kalau maksud kau kalau kat dalam ladang kelapa sawit ni orang tak tahu lah, kau cemarkan je dekat tu. Aku rasa bila benda-benda byproduct apa-apa yang bahaya, toksik ke semua tu, dia ambil kumbang je, campak je masuk je lah kan. Mana Dia kalau setakat wire ni pun betul-betul berlaku pencemaran juga. Sepatutnya kita kena sarut, buangkan plastik je kan. Sebab kalau kita jual kalau kita jual wire saja murah. Kalau kita jual wire saja RM1 lebih je sekilo. I see. So maksudnya diorang buat dia punya ni juga lah. Dia nakkan copper tu. Kalau wire harga dia murah. I see. Tapi kalau kita sarut, buang, tinggalkan copper, mahal. I see. Tapi siapa kalau sampah yang lebih tu sebenarnya toksik kat lah kan. Tapi ada juga yang kira nak cepat kan, dia bakar je. Itulah itu yang lagi bahaya kat tu. Itu pun dah, itu yang benda simple tu pun kita dah nampak kan betapa pencemaran ni kan. Betul. Ini kan pula kalau ada logam berat. Yelah. Ada kedai siapa yang buat benda ni? Yang jual e-waste tak lah. Kalau tak aku nak, bukan apa, nak nak jumpa, nak tanya lah pengalaman tu. Pasal aku rasa benda ni satu benda banyak persoalan yang banyak kalau kat legally kan? Ada ke orang yang buat secara legal ke langsung? Aku tak tahu. Yang aku tahu kita ada buat collection untuk e-waste. Pasal benda tu memang logik punya benda. Pasal kita pun tahu dalam PCB ke semua ni banyak benda-benda yang toksik. Kalau kita buang macam biasa, benda tu boleh leach ke water ke apa semua. Kan? Tapi dekat Malaysia ni, siapa yang betul-betul buat e-waste punya processing tu, extraction dia, dan sampai je benda-benda tu semua jadi benda selamat untuk yelah, kalau ada yang nak dilupuskan lah kan. Kalau benda ada recycle lah. Tahu ke tak tahu? Kalau ambil daripada recycle tu still ada e-waste kan. Yalah. Dan aku cakap yang rampasan tu, dia rampas yang masuk inbound ke outbound atau memang dia sebenarnya isu kat Malaysia ni sekarang ni banyak benda barang ni semua benda ni import daripada US. US kita ni memang aku tak tahu lah berapa ribu kontainer ke apa datang. Kita punya sendiri US yang domestik pun banyak dah sebenarnya. Itu pun tak tahu, tak jelas. Jabatan Atas Sekitar pun tak nak cerita dengan jelas apa jadi kat benda tu ini kan. Okay? Aku tahu ada collection ni tempat dekat Seng Heng ada buat. Okay? Kalau kau ada apa benda, apa ke mesin basuh ke apa ke semua, dia boleh arrange lah untuk dia ambil. Okay? Tapi yang isu sekarang ni yang teruknya juga kan, pasal benda-benda e-waste yang diimport secara haram. Itulah. Dia declare benda lain. Dia declare barang lusuh lain ke apa ke yang dibenarkan. Rupanya dalam tu rupanya PCB kan, printed circuit board dan semua ni kan. Dan kenapa ada balawan pergi kutip benda ni, saya tahu kau pasal banyak benda apa material dia ambil copper ke emas ke dia punya tuan dalam ke banyak kan emas. Aku tak tahu lah macam ni dia orang korek. Tapi separation ni memang macam-macam. In fact aku pernah dengar dibakar kan. In fact aku pernah dengar the cheapest way kau nak dapat material REE yang penting-penting ni kan, banyak sekali benda ni dia punya concentration dia kat dalam e-waste lah kan. Bukan kat dalam bumi yang nak cerita nak kena korek apa benda semua tu. Tak. Pada banyak sekali dan paling murah sekali extraction dia dalam e-waste.
Yelah, kan dia ada macam-macam neodymium lah, benda lah, segala benda material yang kata China duk sekat tak nak bagi kat US kan. Aku nampak kat orang, yelah, yang pergi dekat tempat sampah tu dia ambil, dia bakar benda dia ambil recycle betul lah. Orang kat mereka recycle. Aku tak tahu. Yang aku tengok biasanya orang bakar tayar dengan tilam, pasal dia nak ambil besi. Dia barang e-waste semua dia bakar. E-waste pun dia bakar lah. Tu yang salah tu. Masalah dia penyulingan tu mesti secara berperingkat kan, secara dalam kawasan terkawal kan. Betul. Kita tak nak lah jadi macam apa, Sungai Kim punya kes kan, yang ada toksik punya, baru orang masuk hospital tu kan. Betul lah. Kalau benda tu boleh dibuat dalam keadaan terkawal, tak ada masalah kan. Tapi tetap akan ada masalah kan. Ada, tak mungkin tak ada masalah. Betul. Tapi terkawal lah. Masalah yang terkawal. Maksudnya plastik tu dia nak buang mana, getahnya dia nak buang mana kan. Benda tu tak ada harga. Yelah, kita kena fikir dalam apa, circular ekonomi yang kata kan. Dan apa yang kita boleh pakai lagi pakai. Kalau boleh pakai tapi memerlukan bilangan yang banyak pun susah ke. Betul. Macam plastik-plastik je kan, kayu-kayu yang ada yang dia nak logam dia. Aku nampak yang buat tukun pun dia campak tengah laut je. Buat tepi kan. Tapi tu ada masalah agak. Nak campak tengah laut. Dia sudahnya dia tendang balik ke darat semula. Dia tak jadi tukun. Tayar tu. Tayar sebenarnya masalah. Tayar sebenarnya kita sepatutnya tak boleh buat tukun. Tapi yelah, pakar-pakar dulu dah kata boleh, kita percaya je lah cakap pakar kan. Tapi tu pun tak jadi, tu ada masalah. Okey, aku nak cakap, kau tahu kan sekarang ni antara isu besar kita punya benda pollution kita ni, bukan pollution yang daripada e-waste ke atau benda-benda lain-lain ni pun. Mikroplastik. Okey. Mikroplastik ni kau tahu tak sebenarnya isu dia jadi banyak sejak bila? Lepas orang dulu duk bising kata beg plastik bahaya, beg plastik ni dia akan jadi pollution, dia 500 tahun untuk dia terurai, kan? Apa dia orang buat tau? Ini kira 20 tahun lepas atau 15 tahun lepas. Okey. Dia orang campurkan apa jenis starch, aku tak tahu, kanji, still dengan plastik punya partikel. Terima kasih. Okay? Jadi dia kata benda ni akan terurai dalam masa berapa bulan di dalam tanah, dia akan terurai. Masalahnya dalam tu ada plastik partikel. Jadi kalau tak benda tu pergi kat sungai, pergi kat sana sini, itulah pencemaran punca mikroplastik yang banyak sekarang ni. Sebenarnya isu mikroplastik ni sebenarnya orang yang cerdik, profesor universiti dululah tak lah yang cakap, dia suruh. Dia kata pasal apa, kalau tidak plastik bag itu tak terurai. Kalau benda yang gantian dia tu, benda tu yang betul-betul 100% starch, tak adalah plastik, tak apa. Yalah. Tapi tak, dia orang ni propose, dia orang recommend campurkan plastik dengan starch. So plastik tu semua bila terurai tu jadi mikroplastik. Itulah jadi ikan makan, dah masuk dalam perut kita sekarang, dah masuk dalam liver. Jadinya sekarang ni yang kata bakteria tu boleh uraikan plastik tu, tu menarik kan tu. Bakteria tu uraikan kanji tu ke uraikan plastik tu sekali? Itulah aku rasa sebenarnya kita ni dah kena con. Tak sebenarnya dia uraikan kanji tu je, tak payah pakai bakteria biasa je. Pelik lah kalau ada kan? Kalau ada ulat je boleh makan plastik kan. Plastik ni bukan daripada petroleum, chemical. Petroleum. Yang dia urai tu kanji lah. Mungkin lah kan. Betul. Kau fikir ke macam mana dia boleh makan? Aku rasa sekarang ni kita ramai orang jadi buat senyap benda ni. Pasal kalau benda ni sebenarnya bila kita korek lagi deep, aku rasa ada orang kena saman ni. Betul. Pasal dia yang recommendkan guna plastik macam ni, dia yang recommendkan gunakan masukkan starch dengan plastik, kan? Sekarang ni mikroplastik masalah besar. Dulu pun kita dah check water sample, tak jumpa pun mikroplastik. Why suddenly now? Lepas sejak berapa tahun lepas ni jadi isu benda ni. Apa jadi kalau makan banyak mikroplastik ni? Jadi plastik. Bila plastik ni dia tak dapat, macam dia akan jadi sikit lah. Dia akan tepu dalam ni penuh.
Dia tidak toksik. Bukan asid perut kita power. Tak boleh hancur kan? Dia bukan pasal tu. Dia aku rasa dia tak hancur. Tapi masalahnya setengah tu dia jadi halus sampai dia boleh masuk kau punya blood tau. Oh itu bahaya lah. Dia bawa kau pergi kau punya organ. Itu yang kata sangka tu. Itu yang susah tu, jam lah. Bukan setakat kolesterol, sekarang plastik nak masuk dalam masuk darah ni. Kalau dia boleh masuk bawah pinggang tapi tak lepas pada penapis bawah pinggang, alamak, masalah kena tapis plastik tu pula. Dan bila masuk darah ni bahaya, dia pergi satu anggota lah, pergi mata kau, pergi bawah pinggang kau, pergi jantung kau. Bayangkan dulu kan apa company US tu, Baby Johnson jual bedak tau, tangkap tu. Dia kan pernah kena saman. Dia pun kena saman bilion-bilion tau. So aku rasa siapa-siapa yang duk propose dulu buat plastik jadi, supaya plastik jadi terurai jadi mikroplastik ni, aku rasa kita pun patut saman dia sampai tinggal spender. Dia spender pun plastik ke? Spender dia plastik. Dia kata setahun tak terurai. Dia kena letak macam dulu lah, letak daun je lah. Dia belajar dengan orang asli kan. Yes. Masalah ni sebab kita dah fikir bakteria dah boleh makan plastik. Kita ingat dah selamat. Bila dia makan kanji yang pegang plastik. Mungkin lah kan. Tak kena tipu baik kita makan kanji kan. Orang sekarang tak cukup makan. Ni pada anjing ni. Kesianian juga. Okay, kita tengok. Okay, baik guys, plastik cukup. Alright.